Akbar. Ish. Jangan gaduh. Allahu Akbar. Amin. Dah habis solat? Papa. Dah habis dah. Papa, masa solat tak boleh makan kan? Betul tu. Kalau makan, batal solat. Bukan makan je. Banyak lagi benda yang boleh batalkan solat. Ni Papa ajar. Solat itu rukun Islam. Kita wajib tunaikannya. Di akhirat nanti Allah tanya, solat kita sempurna ke? Mari kita belajar bersama cara solat dengan sempurna. Ketika solat jangan makan-makan. Batal solat. Ketika solat jangan main-main. Batal solat. Ketika solat jangan nampak aurat. Batal solat. Ketika solat jangan bercakap. Batal solat. Solat kita tadi batal. Tak apa, jangan sedih. Kita cuba setiap hari baiki solat sepenuh hati, terus usaha tanpa henti. Moga Allah rahmati. Tak nak dah batal solat. Macam itulah. Dah azan, jom pergi masjid. Jom! Solat itu rukun Islam. Kita wajib tunaikannya. Di akhirat nanti Allah tanya, solat kita sempurna ke? Mari kita belajar bersama cara solat dengan sempurna. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan solat. Ya Allah, terimalah doa kami kepadamu yang satu. Ketika solat, jangan makan-makan. Batal solat. Ketika solat, jangan main-main. Batal solat. Ketika solat, jangan nampak aurat. Batal solat. Ketika solat, jangan bercakap. Batal solat. Kita cuba setiap hari baiki solat sepenuh hati, terus usaha tanpa henti. Moga Allah rahmati. Jom kita solat sempurna. Sama-sama. Jom kita terus usaha. Sama-sama. Jom kita solat sempurna. Sama-sama. Jom kita terus usaha untuk ke syurga. Alhamdulillah. Ini Oma. Oma anak Papa. Hana pula, adik abang Oma. Atuk pula, atuk Papa. Bukanlah. Atuk tu. Ayah Papa, Oh, buat apa tu?
Belajar ahli keluarga. Omah Hana kenal tak siapa ayah Nabi Muhammad? Tak. Hana tak tahu. Ayah Nabi? Nama ayah Nabi Abdullah, nama ibu Nabi Aminah, nama datuk Nabi Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi Abu Talib. Jom bersama Kenal keluarganya Nabi kita, Kekasihnya yang esta. jom bersama kenali Nabi kita, Rasulullah, utusan dari Allah. Muhammad lahir di Mekah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ye, balik kampung. Tak sabarnya jumpa Atuk. Papa, ceritalah lagi. Umur Nabi 6, ibunya jaga. Umur Nabi 8. Datuknya jaga. Umur Nabi 11, ikut berniaga. Umur 25. Berkeluarga, Jom bersama kenal keluarganya. Nabi kita, Kekasihnya yang esta. jom bersama kenali Nabi kita, Rasulullah, utusan dari Allah. Muhammad lahir di Mekah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Siapa tahu anak Nabi ada berapa? Oh, tahu. 7 anak Nabi, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah dan Ibrahim. Wah, pandai anak-anak Mama. Dah masuk waktu ni. Jom solat. Umur 35, Letak Hajarul Aswad, Umur 40. turunnya wahyu, umur 53, hijrah ke Madinah, Umur 63. wafatnya Nabi. jom bersama kenal keluarganya Nabi kita, Kekasihnya yang esta, jom bersama kenali Nabi kita, Rasulullah. utusan dari Allah. Muhammad lahir di Mekah 12 Rabiul Awal tahun gajah. La la la, la la la, la la la, la la la. Alhamdulillah, sampai pun. Umar, Hana. Yeay! Atuk, Nenek! Roar! Roar! Ambil ni! Roar! 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 Mama, tengok apa? Roar! Roar! Wah, ramainya suka dia. Famousnya orang ni, Mama. Ada lagi yang lebih famous. Siapa? Saidina Uwais Al-Qarni. Ha? Uwais anak soleh tu ke? Betul tu. Lelaki biasa di mata manusia. Tapi sangat terkenal di sisi Allah. Wow. Hidup di zaman Nabi. Serba kekurangan.
Hubungan dengan Allah sentiasa dijaga. Hidup di zaman Saidina Umar dan Ali, berpenyakit sopak namun hatinya suci. Dicaci, dihina setiap hari, Uwais tetap bersyukur pada Ilahi. Nama tabi'in ini disebut oleh Nabi, dicari sahabat serata negeri. Tinggi darjatnya di sisi Ilahi, Uwais angkat doa untuk Umar dan Ali. Umar Hana tahu tak, doa Uwais Allah sentiasa terima. Sebab Uwais dengar kata ibunya, sedekah, solat dan sentiasa bersyukur. Wah, hebatlah Uwais ni. Walaupun di dunia tak ada siapa yang kisah pasal dia, Tapi dekat langit Allah sayang, Nabi sayang, malaikat pun sayang Uwais Al-Qarni. Wah, bestnya. Dia lelaki mulia, walau tiada rupa dan harta. Uwais Al-Qarni lelaki biasa, doa dimakbulkan kerana dia luar biasa. Uwais Al-Qarni lelaki biasa, hubungan dengan Allah sentiasa dijaga. Uwais Al-Qarni lelaki biasa, Rasulullah mencari serata negara. Uwais Al-Qarni lelaki biasa, wafatnya ditunggu semua malaikat. Uwais cinta akan Rasulnya, pergi ke Madinah untuk berjumpa. Tapi kerana pesan ibunya, Uwais pulang tanpa bersua. Menangis Uwais doa pada Allah, menangis Uwais rindukan Rasulullah. Darjat Uwais diangkat Ilahi, terkenal di langit walau tidak di bumi. Uwais Al-Qarni lelaki biasa, doa dimakbulkan kerana dia luar biasa. Uwais Al-Qarni lelaki biasa, hubungan dengan Allah sentiasa dijaga. Uwais Al-Qarni lelaki biasa, Rasulullah mencari serata negara. Uwais Al-Qarni lelaki biasa, wafatnya ditunggu semua Tinggi darjatnya malaikat. di sisi Allah. Papa, nanti orang tu famous macam Uwais kan? Insya Allah. Hei, ramainya orang. Ada apa tu? Oh, ni kedai yang viral tu. Oh. Ha? Mesti sedap kan? Jomlah pergi. Tak ada logo halal lah. Tak ada ke? Kenapa nak ada halal? Logo halal tu tanda makanan tu bersih dan selamat untuk dimakan. Nampak makanan viral, ramai pergi mencuba. Fikir dulu, ada logo halal ke? Nampak minuman viral, ramai pergi mencuba. Fikir dulu, ada logo halal ke? Sebelum makan tengok dulu. Ini halal ke? Banyak pilihan, tengok dulu. Ini halal ke? Bila cari makanan, Pastikan halal thayyiban. Allah sukakan kebersihan. Omar, Hana, Ya? boleh carikan kotak biji Rin? Boleh? Ingat tau, cari yang ada. Logo halal. Pandai anak papa. Bila cari makanan, nampak banyak pilihan.
cek jenama ni. Dekat website Jabatan Agama kita. Tengok. Oh, sama lah. Bila sediakan bahan, lihat pada ramuan. Pastikan dulu Elok ke tidak? bila hendak mencuci, basuh dengan teliti. Pastikan dulu Bersih ke tidak? Pilih bebas kotoran, Pilihlah yang selamat. mencari Halal itu kewajiban Islam. sebelum makan tengok dulu. Ini halal ke? banyak pilihan, tengok dulu. Ini halal ke? Bila cari makanan, Pastikan halal thayyiban, Allah sukakan kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangnya. Sedapnya. Buah pun makan tau. Okey. Ups. Hana. Abang Omar, jangan bagi tahu Mama ya. Siapa yang sepakan? Mimi. Minta maaf Mama, saya yang buat. Tapi Mama Hana tak sengaja. Tidak mengapa Hana, Mama maafkan. Terima kasih beritahu Mama. Bagusnya Hana, bagusnya Oma, jujur sama-sama. Jujur dengan semua, jujurlah sentiasa. Nabi Muhammad orang yang jujur, ramai yang percaya. Bila jujur, Allah sayang kita. Dah roboh. Minta maaf Omar, saya yang buat. Tapi Omar Indra tak sengaja. Tidak mengapa Indra, saya maafkan. Terima kasih beritahu saya. Bagusnya Indra, bagusnya Nurul, jujur sama-sama. Jujur dengan semua, jujurlah sentiasa. Nabi Muhammad orang yang jujur, ramai yang percaya. Bila jujur, Allah sayang kita. Alhamdulillah. Esok saya present. Situ. Yes, high score. Atuk pula. Dr. Dili. Jom. Salam nenek atuk. Kami balik dulu. Baik-baik, hati-hati. Ish. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, Nabi rindu kita. Rindu? Banyak mana? Banyak ni tak? Rindunya Nabi kepada kita semua, sentiasa ingat kita dalam doanya. Nabi simpan satu doa yang istimewa, itulah syafaat
jasa dan pengorbananmu, melakukan yang terbaik untuk umatmu. Tak henti berdoa pada Allah yang satu. Wahai Nabiku, ingin ke syurga denganmu. Ya Allah, izinkanku untuk bertemu kekasihmu. Wahai Nabiku, ingin melihatmu. Muhammad ku rindu. Salawat akan ku kirimkan kepadamu, oh Nabi Muhammad. Salawat ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi pagi ialah, mereka yang beriman kepadaku, biarpun tak pernah bertemu, mereka saudaraku. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat akan ku kirimkan kepadamu, oh Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Kami rindu Engkau, kami di syurga nanti. Mustahil. gak mungkin. Macam tak percayalah. Kita kena tanya Abu Bakar ni. Abu Bakar. Nabi Muhammad kata, Baginda dibawa oleh Jibril menaiki buruk dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Palestin. dalam 1 malam saja. Biar betul. Ya itu benar. Jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Kaya raya, berniaga berjaya, dengan segala hartanya ke jalan Allah. Berpenatlah demi Rasulullah, percaya dan membenarkan kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, Membenarkan kata-kata, biarpun tiada siapa percaya. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, Sahabat pengasih dan penyayang, ada ketika susah dan senang. Ya itu benar. Jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. terus berdakwah walaupun tidak mudah. Khalifah pertama pengganti Rasulullah, perangi yang murtad yang tak bayar zakat, kumpulkan Al-Quran penyelamat umat. Sayyidina Abu Bakar, sahabat
Sebab itulah. Oh, tapi Atuk, macam mana siang boleh jadi malam? Bila matahari terbenam, jadilah malam. Matahari terbenam pergi mana? Ish, Abang Omar ni. Matahari pergi tidurlah. Matahari tak tidur. Matahari pergi mana, Atuk? Matahari tak pergi mana-mana. Tapi bumi kita yang berputar. Bumi berputar lawan arah jam. Siang bertukar menjadi malam. Bumi berputar sepanjang hari dan keliling matahari. Tengok ni. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Itulah kejadian siang malam. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Kejadian siang dan malam. Abang Omar, tengok tu. Ada bulan. Bukan bulan ada waktu malam je ke? Bulan mengelilingi bumi. Sepanjang bulan tak henti-henti. Pantulkan cahaya matahari di siang dan malam hari. Siang terang dengan cahaya matahari. Malam gelap, tenang dan sunyi. Siang kerja untuk cari rezeki. Malam tidur, rehatkan diri. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Itulah kejadian siang malam. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Kejadian siang dan malam. Tengok ni. Waktu siang bila bumi menghadap matahari. Dan malam bila bumi tak menghadap matahari. Betul tu. Inilah bulan yang kita nampak tadi. Bulan sentiasa pantulkan cahaya. Sebab tu kita boleh nampak bulan waktu siang. Pandainya. Hebatnya Allah yang mencipta semua. Subhanallah, Maha Suci Allah yang Esa. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Itulah kejadian siang malam. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Kejadian siang dan malam. Siang terang dengan cahaya matahari. Malam gelap, tenang dan sunyi. Siang kerja untuk cari rezeki. Malam tidur, rehatkan diri. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Itulah kejadian siang malam. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Kejadian siang dan malam. La 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 Kejadian siang dan malam. Kejadian siang dan malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami berempat. Tak sabarnya nak daki bukit. Anak-anak tidur. Ini untuk apa, Mama? Kalau kita sesat dalam hutan, jangan gerak. Tiup whistle ni 3 kali. Mari sayang, Mama simpankan selimut.
Whistle ni untuk kecemasan je. Jangan buat main. Oh. Jom, kita kembara alam sekitar. Jauh dari teknologi. Bila kita mendaki macam ni, baru rasa keindahan alam yang Allah cipta. Alah, baru nak buat story. Jom kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Innaka hamidum majid. Amin. Tumbuh-tumbuhan sekeliling kita, ini semua Allah cipta. Burung yang terbang tinggi di udara, itu semua Allah cipta. Pemberian Allah yang esa, untuk kita semua jaga. Lihat bunga, ucaplah subhanallah. Lihat sungai, ucaplah subhanallah. Lihat burung, ucaplah subhanallah. Lihat langit, ucaplah subhanallah. Semua Allah cipta, tanda kekuasaannya. Semua Allah cipta, untuk kita ingat padanya sentiasa. Waktu baru kahwin dulu, Papa Mama pernah datang sini. Tempat ni sejuk, segar, boleh jumpa banyak haiwan. Wah. Tak. Ha? Lepas tu, Papa jadi hero selamatkan Mama. Wah, hebatlah Papa. Woohoo! Dah. Jom gerak. Kita nak sampai puncak dah ni. Okey, Mama. Siapa yang buat ni? Papa. Ha? Jom. Papa datang. Wah, Hana, tengok ni. Hana. Wah, dia bergerak. Comelnya. Peliklah pokok ni. Itulah pokok semalu. Bunyi apa tu? Itulah bunyi haiwan dalam hutan. Cuba semua senyap. Tutup mata dan dengar. Tutup mata. Tutup mata. Wah. Senyap. Weh, boleh panjat ke ni? Panjat je lah. Sikit je lagi. Cepatlah, ambil benda tu. Yelah. Jap. Ish, jom Awe. Aduh, kacau dia orang ni. Ish, mana boleh ambil sarang burung kan, Papa? Burung tak di rumah lah nanti. Sebab tu kita kena jaga hutan kita. Jom, kita sambung daki. Semua Allah cipta, tanda kekuasaannya. Semua Allah cipta, untuk kita ingat padanya sentiasa. Bahaya buat api macam tu.
Cepat sikit. Lapar ni. Okey. Sini tak boleh masak, Dik. Dah lapar ni. Takkan nak makan daun? Papa, sini. Ish. Sibuk je lah pakcik tu. Dia. Dah. Besarkan api ni. Cepat. Okey. Aduh. Cantik. Barulah boleh masak. Bau apa ni? Kau kentut lah tu. Oi, Api. habis terbalik periuk ni. Bantu langsung tolong. lah kau ni. Api, tolong. Ada api besar. Tolong. Oi, tolonglah. Api. Tolong. Macam mana? Panggil orang. Yang nak ambil gambar? Nak. Ada api? Api? Hana takut. Innalillah. Jangan takut. Kita turun bukit sekarang. Jom. Jom. Tunggu. Pakcik, tunggu dulu. Pakcik, tolong kawan saya. Dia terperangkap. Astaghfirullah. Yang, bawa Om Hana turun. Kejap. Kita tunggulah bomba sampai. Pakcik, cepat. Kawan saya. Jangan risau. Turun dulu ya. Cepat pakcik, cepat. Mana? Papa! Papa nak pergi mana? Kita tinggalkan Papa. Kita doa pada Allah ya sayang. Minta Allah jaga Papa. Jom. Tolong. Tolong saya, pakcik. Cepat keluar. Boleh lompat ni. Cepat. Lompat. Tak boleh, pakcik. Tolong. Nak selamatkan. Cepat. Allahu Akbar. Bismillah. Jom kita keluar. Ya Allah. Ya Allah, tolong aku. Okey, terima. Ya Allah. Lindungi Papa. Papa? Oh, Dik, sini. Papa tak selamat ke? Papa? Papa! Alhamdulillah. Semua dah dekat sini. Wah, Papa macam hero dah. Terima kasih pakcik. Selamatkan kawan saya. Ish. Kan hutan dah terbakar? Kesian haiwan hilang rumah dia. Maaf. Tak buat dah. Sesungguhnya, kerosakan di bumi datang dari tangan manusia sendiri. Papa, Hana makan je. Hana. Sebelum makan, kita mesti Mesti apa? Bersihkan. bersihkan kotoran. Jaga kebersihan. Bila tangan kita kotor, Mari bersihkan. cuci guna sabun dan bilas. Sihat tangan, Hana sudah bersih. Bagusnya. Oh Hana, pandai
pandai membersihkan. Mari jaga kebersihan. Mari cuci kotoran. Sehat tubuh badan. Mama, Papa, Omar dah habis main. Kau tanya mainan Abang Omar. Ha? Omar, kalau mainan kotor, kita perlu Bersihkan. 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 bersihkan kotoran. Jagalah. Jagalah. Jaga kebersihan. Bila mainan dah kotor, Mari bersihkan. cuci guna sabun dan bilas. Wah, seronoknya. Mainan dah bersih. Bagusnya. Oh Omar, pandai membersihkan. Mari jaga kebersihan. Mari cuci kotoran. Jadi orang beriman. Mainan dah bersih. Jom kita mandi nak tak? Nak. Bersihkan. Bersihkan. Bersihkan kotoran. Jagalah, Jagalah. jaga kebersihan. Seronoknya kita mandi. Bersihkan diri. Cuci guna sabun dan bilas. Papa, Mama, kami sudah mandi. Bagusnya. Omar, Hana, Kini sudah wangi. Mari jaga kebersihan. Mari cuci kotoran. Nanti Allah sayang. Alhamdulillah. Oh ya, kunci. Terima kasih. Jom. Jom. Tak sabarnya nak main pantai. Pantai. Wah. Subhanallah. Mama, jom pergi pantai. Jom. Kita kan baru sampai. Rehatlah dulu. Tak apa. Omar tak penat pun. Hana pun. Kita pergi malam nanti nak? Kat sini malam-malam bintang bersinar terang. Cantik. Subhanallah. Ya. Wah, Hana. Ya. Wah. Jom. Masuk jom. Tada! Inilah bilik kita. Kolam. Wah, besarnya. Terima kasih, Papa. Ada pun. Hai. Senyum. Tengok. Papa simpan beg kejap ya. Hana, mata tutup. Sayang Papa. Sedia? Wah, lagi Papa, lagi. Nanti ya, Hana dulu. Tak nak. Hana jom. takut. Best, Hana. Cubalah. Meh. Okey. Tapi Hana tak nak tinggi-tinggi tau. Halah, jangan risau. Papa ada. Sedia? Ya. Kan boleh. Aha. Oh, simbah Mama. Ya. Oh. Sini. Hana. Siapa? Okey, Hana. Nah. Jom siap-siap solat. Lewat dah ni. Jom. Alah, nak main lagi. Hana pun. Esok kita mandi lagi ya. Kata nak pergi pantai. Okey. Papa, Mama, jom solat. Jom.
mana ni? Papa cari apa? Cari kiblat. Ha? Hana tahu. Ha? Kita hadap tingkap je. Macam kat rumah. Hana, kiblat kita hadap Kaabah, bukan tingkap. Tapi kita tak nampak Kaabah. Macam mana? Tak apa. Kita boleh tengok dengan telefon juga. Jangan cari kiblat. Jangan risau, pakcik, makcik, atuk, nenek, abang, kakak. Fenomena istiwa azam yang hanya berlaku 2 kali setahun sahaja akan berlaku pada hari ini. Tepat jam 5.50 petang waktu tempatan, matahari akan berada betul-betul di atas Kaabah. Jom semak arah kiblat kita. Istiwa azam. Ya. Papa cari apa? Papa cari benda lurus. Nak tengok arah kiblat? Wah, Hana nak cari juga. Jom. Istiwa azam istimewa, setahun 2 kali saja. Petunjuk arah kiblat kita, jom cari sama-sama. Istiwa azam istimewa, setahun 2 kali saja. Tengok bayang pada masanya, boleh tahu arah kiblat kita. Mari semua cari arah kiblat kita. Solat hadap Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alah, hujan. Tak boleh pergi pantai. Tak apa, sebenarnya lepas hujan nanti langit dah tak ada awan. Lagi senang nak nampak bintang. Dan ingat tak apa yang patut kita buat masa hujan? Doa. Allahumma sayyiban nafi'a. Amin. Papa. Ya? Tadi kita cari kiblat dengan matahari. Tapi malam matahari tak ada. Macam mana nak cari kiblat? Malam ni Papa tunjuk. Alah, nak tahu sekarang. Malam nantilah. Wah. Oma, jom. Papa, ceritalah macam mana nak cari kiblat waktu malam. Cuba teka. Tengok pokok. Bukan. Pokok air. Bukan. Ikan, bulan, ketam, bingo. Bukan, Hana. Apa jawapannya, Papa? Bagi tahulah. Dengan bintang. Bintang? Dengan bintang pun kita boleh cari kiblat. Ya. Wah. Macam mana, Papa? Tengok bintang Orion. Bintang Orion istimewa, bintang kiblat untuk semua. Petunjuk arah kiblat
tempat kita. Jom cari sama-sama. 3 bintang yang istimewa, Al-Mita Al-Milam mintakah ciptaan Allah untuk kita, umat Islam satu dunia. Mari semua cari arah kiblat kita, Solat hadap Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Wah! Dengan bintang pun kita boleh cari kiblat. Hebat kan Allah? Dengan matahari dan bintang, kita boleh tengok kiblat walau di mana saja kita berada. Subhanallah. Ha, walaupun kita semua di tempat yang berbeza, tapi semua Muslim akan menghadap kiblat yang sama, iaitu Kaabah. Bagus, Oma. Ha? Hana dah tidur ni. Jom. Okey. Selamat tinggal, Ruby. Oh? Apa dah jadi? Kenapa lambat? Donut? Nak tak? Hah? Jom, cepat. Wah. Ya. Hebatlah pencuri tu. Wonder Ruby pun tak boleh tangkap. Ya. Captain Onyx dan Wonder Ruby kan dah buat perangkap. Nanti mesti kena tangkap punya. Ya. Tapi muka pencuri tu takutnya. Tak apa. Tu cerita je. Bukan betul pun kan? Nah. Nak pergi mana tu? Minum air. Oh, okey. Ya. Terkejut Abang Omar. Sorry. Abang Omar tengok apa tu? Tengok orang tu. Ha? Siapa tu? Dia buat apa dekat rumah kita? Tak tahu. Entah-entah. Nak curi. Ha? Ya ke? Abang Omar buat apa? Buat perangkap. Abang Omar okey? Perangkap apa? Kan semalam pencuri dah tanda rumah kita. Hari ni mesti dia datang lagi. Jadi Abang Omar dah siapkan ni. Kita perlu bersedia buat perangkap dengan segera. Kita perlu bersedia. Jika tidak, bahaya tiba. Cepat-cepat buat perangkap. Kalau lambat nanti susah. Cepat-cepat buat
Mesti ada punya. Ha? Sana tu, sana. Orang tu nampak kita ke? Macam mana ni? Omar, kenapa ni? Ada orang jahat dekat luar. Dia pegang cangkul. Ha? Mana? Tak ada siapa pun? Ada, Mama. Tak ada. Ha? Orang lalu lalang je tu. Orang tu pandang ke rumah kita dari semalam. Mesti nak mencuri. Husnuzon. Husnuzon? Apa tu? Baik sangka. Kita perlu baik sangka. Siasat dulu semua benda. Kita perlu sentiasa elak untuk buruk sangka. Jangan Allah tak suka bila kita buruk sangka. Ingat, selalu ingat, buruk sangka jadi fitnah. Dah, jangan fikir bukan-bukan. Mama naik kemas ke atas dulu, okey? Okey, Mama. Jomlah simpan ni. Okey. Ya. Hana, orang tu datang balik. Dia nak masuk rumah kita. Macam mana ni? Kita kena buat perangkap sekarang juga. Dia bawa kawan. Jom, Hana. Kita perlu bersedia. Persiapan kena ada. Kita perlu bersedia. Buat perangkap dengan segera. Cepat-cepat buat perangkap. Kalau lambat nanti susah. Cepat-cepat buat perangkap. Jangan tunggu. Ayo mula. Macam mana ni? Tak apa. Kita dah ada perangkap. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'ul fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Amin. Jom. Ha? Assalamualaikum. Papa. Omah Hana main apa ni? Kami buat perangkap. Ada orang nak masuk rumah kita. Pencuri. Ha? Pencuri? Mana? Kat luar tu. Ha? Oh, jom ikut Papa. Ha? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Anil, semua okey ke? Okey, saya sudah baiki. Alhamdulillah. Ni, kenalkan. Omar, Hana. Hello, Omar, Hana. Hai, Pakcik. Ini Pakcik Anil. Papa suruh betulkan paip bocor dekat rumah kita. Betulkan paip? Ya, betul. Pakcik kena cari dekat mana paip yang bocor itu dulu. Lepas itu, Pakcik kasih gali, kasih ketuk, barulah Pakcik boleh betulkan. Kami dah salah sangka dengan Pakcik. Kami ingat Pakcik nak mencuri. Kami minta maaf. Tak apa, kecil punya hal.
Terima kasih. Ya, sama-sama lah. Kelakarlah Pakcik Anil tu. Kan? Baik pula tu. Sebab tu kita kena husnuzon. Kita perlu baik sangka, siasat dulu semua benda. Kita perlu sentiasa elak untuk buruk sangka. Husnuzon kena ada, tapi perlu berjaga untuk elak semua tipu dan helah manusia. Apa yang Omah Hana buat tu bagus. Tapi sebelum tu kita kena siasat dulu. Okey, Papa. Nasib baik Papa tak kena perangkap. Kelas, tak lama lagi bulan puasa. Yeay! Nak puasa dah. Waduh. Tak boleh makan. Nanti haus. Bulan puasa lah bulan yang paling seronok. Kenapa? Sebab bulan ni Allah beri kita pahala berganda-ganda. Wow! Sambut bulan puasa, Ramadan mulia. Bulan yang hebat membawa berkat. Tak sabar nak puasa. Inilah masanya kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Kelas, cuba lengkapkan tugasan dalam diary ini. Bila siap, boleh dapat stiker. Wow! Makin banyak stiker, makin banyak pahala. Jom siap sedia. Sambut bulan puasa. Ramadan mulia. Bulan yang hebat membawa berkat. Tak sabar nak puasa. Inilah masanya kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ni Hana punya. Wow, cantik. Asyik-asyik. Tengok ni. Ish, nak stiker juga. Pergilah tarawih. Tak apa Faris. Kita boleh kumpul lagi. Sama-sama. Ramadan tiba semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Seronok ibadah. Puasa jadi indah. Ramadan mulia. Bulan yang hebat, banyakkan selawat.
Mustahil. Gak mungkin. Macam tak percayalah. Kita kena tanya Abu Bakar ni. Abu Bakar. Nabi Muhammad kata, baginda dibawa oleh Jibril menaiki buruk dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Palestin. Dalam 1 malam saja? Biar betul. Ya itu benar. Jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Kaya raya, berniaga berjaya, dengan segala hartanya ke jalan Allah. Berpenadalah demi Rasulullah, percaya dan membenarkan kata Rasulullah. Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Terus berdakwah walaupun tidak mudah. Khalifah pertama pengganti Rasulullah. Perangi yang murtad, yang tak bayar zakat. Kumpulkan Al-Quran penyelamat umat. Alhamdulillah. Niju, Hana lapar. Nah, ambillah kuih Abang Omar. Yeay, sayang Abang Omar. Ha, jom kita doa. Doa? Dah boleh makan ke? Belum. Kita nak doa sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka ni bagus. Allah tak tolak doa orang yang berpuasa.
Wah! Ya Allah, Oma nak baju raya jerung. Hana nak raya dengan Bingo, Didi, Nana, Jojo. Terima kasih ya Allah. Hana sayang Allah. Ha, dah masuk waktu berbuka. Ha? Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu kami puasa, padamu kami beriman. Dengan rezekimu kami berbuka, dengan rahmatmu Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Jom kita solat maghrib. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Sedapnya bau. Omar Hana duduk sini dulu ya. Okey. Alhamdulillah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerenamu kami puasa, padamu kami beriman. Dengan rezekimu kami berbuka, dengan rahmatmu Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Ramadan tiba, umat bergembira, cari pahala, menghapus dosa. Dua anugerah paling bermakna, nikmat dunia saat berbuka, di akhirat bertemu Tuhan yang esa. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Semua bersedia? Habis je nanti, cepat-cepat masukkan prop sini. Okey. Roger. 10 minit lagi nak mula. La 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 la. Nabi sayangkan kita. Nabi sayangkan kita. Iya. Nabi sayangkan kita. Ish, Indra ni. Maaf, Faiz. Sabar. Tol lambat. Okey. Bye ayah. Bye Nurul. Wah, ramainya orang. Murid-murid, ambil tempat masing-masing. Ha, jom. Dah nak mula dah. Cepat. Ayo. Amin.
Okey semua? Dan showtime. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke pementasan terhebat abad ini. Bagi memperingati Nabi kita, Salam School mempersembahkan Cinta Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pada 20 Ramadan 8 Hijrah berlakunya peristiwa Fathu Makkah. Kaabah dijadikan kiblat semua umat. Zuhur dah masuk, jom panggil semua solat. Orang ramai sangat. Kita nak panggil macam mana? Panggillah guna loceng. Ding 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 ding. Guna trompet lah. Papa. Pada ketika itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hai Bilal, berdirilah, panggillah orang untuk solat." Bilal diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk naik ke atas Kaabah dan melaungkan azan. Bilal? Kenapa Bilal? Tak tahu. Siapa pula nak jadi Bilal? Allah. Dah masuk waktu. Dah, tak nak main dah. Oma, jom main lagi. Jom. Nak tengok. Kawan-kawan, jom solat. Kejap. Okey, kat sini kalau boleh saya nak lampu dia berubah-ubah warna ikut cerita. Cikgu, sekarang dah. Sekejap ya Sofi. Lisa, nanti yang ni letak kat tepi, yang tu letak kat tepi ni lah. Saidina bukanlah lain. Kawan-kawan, jom kita solat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bilal. Kerana keikhlasan hatinya melaungkan azan bersungguh-sungguh dengan niat untuk mengajak semua orang menunaikan solat kerana Allah Ta'ala, Bilal dilantik oleh Nabi Muhammad SAW menjadi muazzin yang pertama. Roger. Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzin Islam yang pertama, melaungkan azan memanggil seluruh umat tunaikan solat. Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzin Islam yang pertama, sahabat pengasih dan penyayang, ada ketika susah dan senang. Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzin Islam yang pertama, Okey, sedia. bunyi kakinya di syurga. Muazzin Rasulullah. Agama Islam berjaya disampaikan oleh Nabi Muhammad Okey, semua. SAW Sedia. dan diterima masuk. semua secara terang-terangan. Sekarang. Baik. Yang hidup pasti akan kembali kepada Maha Pencipta. Wafatnya seorang Rasul tercinta, kekasih Allah yang Esa. Kami rindu. Kami rindu ya Muhammad. Kami rindu. Rindu
setelah sekian lama, Bilal meninggalkan Madinah. Suatu hari, Bilal telah bermimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Bilal segera berangkat ke Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara Bilal. Mesti ada Rasulullah. Bilal? Rasulullah dah kembali? Bukan. Itu hanya Bilal. Asyhadu anna Muhammad. Ya Allah. Maafkan aku. Mendengar suara Bilal membuatkan mereka rasa Rasulullah ada bersama. Tidak pernah sedetik pun Rasulullah tidak rindukan kita. Baginda sentiasa sayangkan kita.